Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa satu wireless gaming headset bawah 200 yang sangat berbaloi untuk anda beli. Bukan takat dia punya design tu cantik, kena dengan selera saya. Audio dia pun mantap untuk layan lagu, untuk layan movie, untuk gamers. Dia punya audio positioning tu pun tepat. Memang membantulah untuk anda aim enemy sebelum enemy keluar. Dan dia punya mikrofon jelas. Anda boleh guna dekat PC, anda boleh guna dekat smartphone dan bateri tahan lama. Yang saya nak review dalam video kali ini adalah Phanteks Carbon Pro Super Max Fit Edition. Kalau anda ingat, Phanteks ada keluarkan Super Famicom punya tema dan ini salah satu dari dia. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Kalau anda beli Phanteks Carbon Pro ni, selain dari dia punya headset, anda akan dapat satu wireless dongle. Yang mana dia punya wireless dongle ni anda boleh guna USB-C, atau kalau anda nak cucuk dekat PC anda yang hanya ada USB-A, anda boleh masukkan dalam dia punya adapter ni dan anda gunalah dia punya USB-A wireless dongle. Seterusnya dia ada bagi kepada kita dia punya kabel. Ada kabel USB-C, USB-A untuk charge dia. Lepas tu ada audio jack kabel. Lagi di dalam ni dia ada bagi kepada kita beberapa kertas termasuk dengan stiker dia. Stiker ni anda boleh tampaklah dekat anda punya PC. Apa-apa pun, ini dia hero kita untuk video kali ni, Phanteks Carbon Pro Wireless Gaming Headset. Macam saya bagi tahu, ini adalah Super Max Fit Edition. Anda boleh nampak dia punya warna tu bermain dengan warna tema Super Famicom satu ketika dahulu. Dia punya ear cup belakang ni warna kelabu. Lepas tu dia punya pemegang ear cup dengan headband ni ada elemen warna kuning, ada elemen warna hijau, ada elemen warna merah dan ada elemen warna biru. Penyambung antara dia punya ear cup dengan dia punya headband ni dari besi. So build quality saya boleh kata kepada anda mantap jugalah. Finishing untuk back cover ni pun smooth. Lepas tu dia punya headband anda boleh tengok ada branding Phanteks. Dia jalin dekat tepi, sangat cantik. Cuma dia punya material ni dia pakai yang boleh jadi black snow macam tu lah. Ini bukan leather betul. Ini adalah PU leather. Yang best tentang Carbon Pro ni, dia punya ear cup tu. Ear cup dia jenis low profile. Maksudnya dia nipis berbanding dengan kebanyakan ear cup wireless gaming headset yang lain. Yang lain semua gemuk-gemuk kan. Yang ni nipis. Bagi siapa-siapa yang nakkan sedikit kelainan. Untuk dia punya earpad ni, dia sangat tebal dan kita boleh cuci kalau nak. Cara untuk cabut dia punya earpad ni mudah gila. Dia just pakai mekanisme clip dan anda boleh cabut macam ni. Dia pakai memory foam, jadi bila kita pakai tu selesa, sangat-sangat lembut, tak tekan kita punya kepala. Plus dia punya clamping force pun tak kuat dan tak lembut sangat. Bila kita pakai tu, dia akan fix dekat kita punya kepala. Okey, dekat ear cup belah kiri ni anda boleh nampak ada satu port audio jack. Lepas tu ada satu button which is ini adalah mic mute button. Dan ada satu boom mic. Boom mic dia ni kita boleh cabut kalau kita tak nak guna. Di ear cup belah kiri pun ada satu power button, kemudian ada satu volume wheel. Saya nasihatkan kepada anda untuk volume wheel ni anda tinggikan sahaja. Anda letak ke dia punya maksimum. Lepas tu dia punya volume anda adjust dekat anda punya PC. Tentang dia punya volume level, saya boleh kata kepada anda sangat kuat. So dekat PC saya just set dia punya volume 50% sahaja, tapi saya dah dapat dengar bunyi detail yang ada dekat satu audio track. Okey, audio yang anda dengar sekarang saya record menggunakan boom microphone yang ada dekat Phanteks Carbon Pro. Kita boleh laras dia punya kedudukan dan dia datang sekali dengan pop filter. So kalau kita ni bercakap sembur macam tu, tak adalah bunyi pop sangat lah. Bagi saya audio dia memang sedap. Dalam kategori gaming headset yang dia punya mikrofon tu sedap, bunyi clear dan suara saya natural. Dalam masa sama dia tak pick up noise dengan sangat kuat. So kalau anda nak guna headset ni untuk content creation, especially orang yang suka connect dengan smartphone, bagi saya lulus dengan cemerlang. Okey, tentang dia punya audio quality pula, macam kebanyakan wireless gaming headset yang lain, dia punya audio profile tu jenis V-shape. Jadi dia punya bass boleh dikatakan kuat, lepas tu mid dan high kita dapat bezakan dengan jelas
jugalah. Macam saya bagi tahu di awal video tadi yang dia punya volume agak tinggi. Anda set je dia punya volume dekat headset ni 100%, kemudian dekat laptop saya hanya perlukan 50% sahaja. Kalau dekat smartphone saya lebih kurang dalam 40% sahaja. Dan untuk gaming dia punya audio positioning mantap. Kejap lagi saya akan test dengan Valorant, saya akan demo dengan Valorant. Anda cuba perhatikan saya punya reaction sebelum enemy tu keluar untuk anda tahu dia punya kualiti tu macam mana. Okey, audio yang anda dengar sekarang saya record menggunakan software Nvidia lah kan, Shadowplay. Saya rasa bukan dah Shadowplay dah. Okay, nice. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Saya nak cuba. Okay, datang. Datang, barat dekat sini. Kan. Kita camping lah. Sebab kita nak tahu kedudukan enemy. Itu yang penting. Datang. Makin dekat. Okay, belakang ni je. Oh, sini. Oh. Kiri. Sini. Tak. Kiri, kanan. Macam dua-dua pun ada. Sini. Alah. Kanan. Dia datang. Menghampiri. Kiri pun ada juga. Dia bertembung dah. Dua-dua bertembung. Kan, sini kan, ada kan? Oh, dia patutlah dia masuk dalam ni. Tapi nampak mati sini. Kiri ada. Kiri belakang ni ada. Kiri. Sini ada, belakang ni. Oh, dia dah lari dah. Okay, nice. Sini ada. Makin dekat, kanan. Kiri ni ada, kiri. Oh, kan. Nice. Kanan. Menghampiri kanan. Nice. Atas ni ada peperangan. Kiri makin hampir. Memang dekat ni. Memang sini je ni. And Allah. Oh, nice. Kanan. Bunyi air. Ho. Oh. Bawah ni. Nice. Kiri. Kiri ni je. Nice. Atas ni. Nice. Belakang saya tadi. Allahu Akbar. Kanan. Nice. Bunyi air. Nian, iron. Nice. Datang. Makin dekat. Belakang ni. Nice. Kiri dekat dah. Kiri. Tapi kanan pun datang sekali. Kanan pun ada. Oh, bunyi air. Dekat sini. Dia akan keluar dekat sini. Allahu Akbar. But yeah, audio positioning dia mantap. Boleh dengar kedudukan enemy dekat mana dengan precise sangat-sangat. So, kalau anda sedang cari satu wireless gaming headset bajet bawah RM200 Malaysia, nak akan kelainan dari segi design, lepas tu dia punya mikrofon bunyi dengan jelas, audio sedap, boleh connect dekat smartphone, boleh connect dekat PC secara wire, wireless, bluetooth pun boleh. Lepas tu lagi dia punya audio positioning mantap. Ini antara yang saya recommend anda beli. Tekan beg kuning ataupun tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.